Okey geng, Assalamualaikum geng pada semua yang singgah ke channel aku, channel Mari Pancing. In 300 meters, turn left onto Jalan Tun Hamzah, route 264. Kita sekarang nak ke JT Suhaimi. JT Suhaimi dekat Sungai Muar. So turn left onto Jalan Tun Hamzah, route 264. Mancing udang galah. So hari ni aku kat Melaka, aku nak pergi ke JT Suhaimi. So kita stay tune. Continue on route 264 for 1.5 kilometers. Perjalanan dalam masa 40 minit lah daripada Melaka ni. Okey, jom. Jangan lupa subscribe Mari Pancing. Yang mana baru singgah channel aku tu, jangan lupa subscribe. Alright, jom kita jumpa dekat JT Suhaimi. Let's go. Bismillah. Okey, kita dah sampai pun dekat JT Pak Suhaimi. Pak Suhaimi dekat Muar. So kita preparation sampai dalam pukul 11.30. Sekarang dah pukul 11.30. So kita gerak dulu. So ni dekat JT. Okay, kita dah sampai dekat JT. So kadang JT ni macam ni. Ada juga orang mancing. Tu dia. Nampak tu, ada udang galah besar tambah. So air sekarang ni agak laju kat ni. Kita bawa sampai. So kita set up dulu. So ini cara aku set up. 1 2 3 4. So kita set up 4 batang. Kita terpaksa set up macam ni sebab air tengah laju. Air nak turun surut ni. So kita try main celah-celah ni sebab air under control sikit lah. Okay, senyap pun cakap kan. Kita macam dia makan ni. Kita tengok tu. Takut sampah lah. Kita dah strike yang pertama. Udang Sungai Muar. So ini aku seorang ni susah sikit nak buat video. So strike yang pertama ni kita pakai umpan udang beras. Alhamdulillah. So strike kedua kita kan. Strike kedua kita kan gelama. Ni oren pun dah tunggu. Dapat kan gelama ni. Strike kedua. Oh ya nak. Kita santai. Sini 3 batang. Duduk belakang enjin ni. Suasana di JT. Suasana dekat JT Suhaimi. Wah. Apa-apa pun yang menarik, saya dah mancing kat sini. Sebentar lagi, air tengah laju. Air betul-betul tengah laju. Boleh nampak air laju. Air nak menyorong besar. So kita lepak saja lah. Strike udang yang kedua kan. So tak ada besar sangat. Dia nak pakai ruat. Kita dapat strike yang kedua. Dia nak pakai ruat juga. Ruat laju. Okay. Setakat ni aku dah pindah tempat. So ada loteng macam ni. Ada loteng macam ni. So macam duduk atas sampan. So selesa sikit. So kat sana tu macam ada tangga. Tu titian dia. Sekarang ni aku dekat atas. Atas ni boleh duduk. So santai macam atas. Alright. So hasil baru 2 ekor lah. 2 ekor yang lama. Okay. Kita try. Kita tunggu. Menarik jadi Pak Suhaimi. Mantap.
Okey. Strike seterusnya. Ikan duri. Ikan duri seterusnya. Ada strike. Ingat karat ni. Duri pula dah masuk. Macam udang aja makan. Telan terus. Ini mata tuang. Mata hang jebat. Mata juga hang jebat. So, bukan ikan target. Iris. Bismillah. Dah guys. Okey. Okey dah kena layan duri daripada senyap sunyi kita layan duri. Tak adalah layan, dia dah makan kita layan je lah. Tiba je lanjut macam berlanjut ni sampah lah bang. Pulau bergerak, pulau besar. Pulau bergerak. Besar gila. Pulau bergerak. Harap-harap dia lalu ni bawa hasil. Sekarang ni baru 3 ekor kan. 3 ekor udang, anak udang. Sekarang dah pukul 3.30. Alright, teruskan. Okay, strike lagi kan. Dah nak pukul apa dah? Pukul 5 dah. Strike lagi seekor. Banyak. Oh, ada. Makan senyap. Awal lepas tak. Ada. Tak ada kata-kata. Ada. Makan senyap. Memang besar-besar tu dia. Memang besar-besar ni. Makan senyap. Baik. Lama menunggu.
Hmm? Kena cek. Ni pun tadi senyap ni. Yang satu ni. Tu, tag ada. Dah. Betul lah, besar-besar ni je. Ada kasar takut sikit je. Telur je. Ada bang? Okey lah. Kamu balik, orang baru balik. Naik sampan. Nabi kan. Nak pasang balik, nak pasang. Laju, kita balik. Bentar. Makan juga. Senyap. Ada. Ya. Dah subuh dah. Pemandangan baru nampak ah. Kan kawasan ni dengan ada jambatan. Cantik. Pagi ya. Layan lah, layan. Las. Berapa kali las ah? Ada kawan ah. Ada kawan mancing. Relax. Cerah kita balik ah. Cantik ah dekat jambatan ah. Betul. Di antara spot menebing paling baik dekat Muar ni. JT Suhaimi. Oh, dalam Google ada. Tak sangka ni kalau korang nak tengok ni dia ni. Bayar RM1 je. JT Suhaimi. Nak umpan call je dia hantar. So tak mengampakan lah. Strike pun ada strike. Antara pot menebing terbaik. Tempat pun cantik. Oi, pemandangan. JT dia sediakan pun terbaik, mak. Ada belah bawah, ada belah atas. Chalet pun ada kan? Tu ada cakap. Chalet berapa? 60. Atas air ke tak? Atas air ke tak ada? Oh. Okey, alhamdulillah kita nak balik lah. So dah selesai kita mancing hari ni. Sekarang pun dah siang dah pagi tu. Ada dah sikit hasil hari ni. Boleh lah. Wah, alhamdulillah. Baik. Boleh lah bang. Okey. Kakak ni terbaik lah spot sini untuk menebing. Bagi aku terbaik. JT Suhaimi.
Tiap tangan kosong lah. Kali baik tak tangan kosong ni. Itulah. Bukan senang kan nak pujuk dia ni. Okay, layan je lah. Tapi comel-comel lah bang. Alright, jom kita balik. Jom kita balik. Oh, pangkut. Sekarang nak pukul 7 lah. Jom kita balik. So, alhamdulillah. Oh, udang kalah. Alhamdulillah. Apapun kita dah strike. Apapun kita dah strike kat kawasan Muar. Tak sangka boleh mancing sampai ke Muar. So alhamdulillah not bad lah. Kita buat sini terbaik. So jom kita pulang. Tempat desa semua ada tanah semua lengkap. Cantik. Nak sewa bot pun ada. Murah. RM64. Dia punya sewa sampan. Lepas tu bawa minyak sendiri lah. RM60 sewa sampan, RM4 duit cuti. Tu je. Sampan pun ada kat sini. So jom kita balik lah. So yang mana belum subscribe channel aku, channel Mari Pancing, jom kita terjah sungai-sungai lain yang ada udang galah. Assalamualaikum. Bye bye.